masak ubah alih. Apa awak buat ni sampai lewat begini, Nobita? Giant kalah lagi dan saya pula kena tahan dengan dia. Tentu dia kalah disebabkan awak, kan? Nampaknya begitulah. Kenapa ya? Ada saja yang tak kena dengan dia tu lah. Pergi mandi cepat, lepas tu buat kerja rumah. Kalau macam ni akan jadi macam ni. Oh ya. Pakcik tu selalu bagi duit saku yang cukup pada awak, kan, Nobita? Dia datang ke? Dia datang tapi baru saja dia balik. Kalau saya tahu tadi, saya tak akan pergi main baseball. Betul ke kalau awak tahu awak tak pergi? Kau masak ubah alih. Bila awak pergi main baseball tu? Lebih kurang pukul 3.20. Iya ke? Kita setkan benda ni pukul 3.20. Dengan tu kita dapat tengok apa yang awak buat. Saya pasti akan menang. Janganlah pergi, nanti kena marah. Saya tahu selepas ni saya keluar. Tapi kalau awak tak keluar, apa akan terjadi agaknya? Cuba tengok. Hari ni saya nak belajar lah. Sekarang ni keputusan saya pun merosot. Yalah. Nobita, berhentilah berehat sekejap. Sedapnya. Rajanya kau ni. Nah, ambil duit saku ni. Terima kasih, pakcik. Hai, tunggu dulu. Kang. Tolong lagi. Hai, tunggu. Nasib baiklah, saya tak pergi main sama. Awak nampak tak apa yang dah terjadi? Seronoknya kalau saya tahu lebih awal kan bagus, Doraemon. Kalau kita tahu masanya, perkara di masa depan pun kita boleh tahu. Kalau saya buang semua kerja sekolah dan tidur, apa akan terjadi? Satu pun saya tak buat. Macam mana ni? Cubalah awak buat betul-betul. Kalau saya buat betul-betul, apa akan jadi? Wah, kalau tertidur dan saya bagi sama pagi, apa nak buat? Buat ke tak buat ke sama aja, lebih baik tak payah buat. Dah pagi, bangun. Satu pergi ke sekolah pun tak buat. Macam mana ni? Awak kan dah tahu. Hari ni kan hari Ahad. Kalau buat malam karang pun kan masih sempat lagi. Mari kita pergi sarapan. Tunggu dulu, saya nak tengok apa akan jadi. Alang-alang dah ada benda ni, yang mana lebih baik? Lebih baik tidur ke bangun? Bagusnya tak kejutkan pun kau dah bangun. Apa kata kalau kita pergi menonton wayang bersama-sama? Betul ke? Mood yang sangat baiklah. Cepat, mari kita turun sarapan. Dah pukul 8 lah. Tunggu, saya nak tengok kita menonton cerita apa ya. Papa kata nak menonton ke? Hari ini kita makan di restoran dan keluar pada waktu malam. Papa nak keluar malam rupanya. Sebelum tu kita nak buat apa ya? Saya turun dulu lah. Nampaknya Giant datang sini lah. Kami tak cukup kawan lah. Marilah Nobita, marilah main bersama-sama kami. Tunggu sekejap ya. Awak ke Shizuka? Awak tak nak datang bermain-main di rumah saya ke? Antara Giant dan Shizuka yang mana saya nak pilih? Itulah Shizuka. Tapi untuk keselamatan saya mesti tengok dulu. Basuh ni mahal tak? Awak mesti ganti. Baiklah. Kalau pergi rumah Shizuka begitu juga jadi rupanya. Sudahlah, saya nak pergi main baseball lah. Nobita, sekali-sekala pukul lah. Yalah. Hai Nobita, bersedia ya? Hai. Wah, home run lah, home run. Saya ingat saya tak pandai main.
Nobita, awak memang hebat. Bagus, Nobita, bagus. Cepat siap, kita nak pergi menonton. Baiklah. Tengok wayang pun seronok juga. Sebenarnya sepanjang hari ni seronoklah. Kalau macam ni saya nak bangun sajalah. Saya nak tunggu Jaya datang panggil saya untuk pergi main baseball. Mama! Mama mana sarapan saya? Apa yang kau cakap ni, Nobita? Kan dah tengah hari sekarang ni, mana ada sarapan pagi lagi? Mama, saya lapar. Pergilah. Mama, tolonglah, saya lapar. Semua ni kata saya pinjamkan skop ni pada Nobita. Kalau tak, taklah dia jadi sampai macam ni.